Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita telah berjaya menandatangani memorandum perjanjian iaitu MOA antara Kolej Ketengah dengan Pusat Pendidikan Luar UMK. So sebenarnya MOA ini berkaitan tentang program kita Smart Partnership. Perjanjian kita iaitu mengadakan program pesisir, kerjasama pesisir antara Kolej Ketengah dengan UMK, Pusat Pendidikan Luar UMK lah. So kita ada 5 program yang kita buat kerjasama, iaitu yang pertama adalah Bachelor Entrepreneurship Commerce Perdagangan with Honours. Yang kedua ialah Bachelor of Entrepreneurship Retail, Bachelor of Entrepreneurship Logistic and Distribution Trade, dan yang kelima iaitu Bachelor Entrepreneurship Tourism. So sebenarnya kita punya kerjasama ni kita telah buat pada 2 tahun yang lepas, iaitu bermula dengan perjumpaan pertama dengan team management di Kolej Ketengah. Lepas tu kita lanjutkan pada tahun 2024 kita adakan audit lokasi untuk kita jadikan Kolej Ketengah ni sebagai learning center kita untuk mengadakan program pesisir. Dan alhamdulillah proses itu dalam proses yang akhir, kita dalam proses untuk kita telah hantar ke KPT untuk kelulusan, dan saya menjangkakan pengambilan pertama iaitu pada bulan September nanti, sesi September. Dan Kolej Ketengah begitu serius untuk adakan kerjasama ini. Saya apabila kita dengar dari segi ucapan Datuk Sri Razif dan juga Datuk Ahmad Said, mereka sanggup menyewa iaitu mengadakan campus city, di Kuala Terengganu dengan sewaan sebanyak 75,000 sebulan. Ini menunjukkan satu maksudnya bukannya cakap-cakap kosong lah. Maksudnya mereka serius untuk kerjasama ini. Dan hari ini saya merasakan hari begitu bersejarah, terutamanya 2 bekas menteri besar Terengganu terlibat dalam MOA ini. So saya percaya dengan networking yang ada daripada 2 bekas menteri besar ini, kita boleh sama-sama belajar lah. UMK pun sama-sama belajar dan kita dapat benefit daripada ni untuk kita sama-sama maju ke hadapan lah, terutamanya dari segi proses penyelidikan, proses publication dan lain-lain lah yang kita rasa sesuai untuk kita. Dan daripada ucapan Datuk Ahmad Said tadi, mereka Kolej Ketengah dalam proses untuk expand dia punya bisnes. Expand punya bisnes, dan tahun lepas mereka dapat untung 65 juta. Dan mereka lebih kepada pertanian, dan saya nampak peranan fakulti terutamanya di FIAT, Fakulti Asas Tani, kita boleh JW untuk program tersebut. Dan saya mengharapkan sekali lagi agar Kolej Ketengah dan UMK, khususnya Pusat Pendidikan Luar UMK, dapat merealisasikan program Smart Partnership ini, program pesisir antara Kolej Ketengah dan UMK. Itu saja daripada saya.